Panduan mengisi borang set tawaran kemasukan program sepenuh masa. Panduan ini terpakai bagi program asasi UTM, Diploma UTM dan UTM IDP untuk memulakan proses log masuk ke sistem ambilan mahasiswa di intake.utmspace.edu.my/login bagi memuat turun borang set tawaran kemasukan. Sila klik di sini. Borang UTM P5, butir-butir rekod pelajar. Sila lengkapkan semua maklumat yang diperlukan, kemudian tanda tangan di ruang yang telah disediakan. Borang UTM 1C, perakuan kebenaran BIOS, anestetik dan pembedahan. Borang ini diperlukan untuk kegunaan Pusat Kesihatan Universiti. Sila isikan maklumat anda di ruangan yang telah disediakan. Dapatkan tanda tangan saksi dan tanda tangan ibu bapa atau penjaga. Saksi boleh terdiri sama ada ibu atau bapa atau penjaga. Jika di sini tanda tangan bapa, maka ibu boleh dijadikan sebagai saksi. Sila lengkapkan maklumat saksi di sini. Borang UTM 2, pengakuan mengenai penyalahgunaan dadah. Sila isikan maklumat anda di ruangan yang telah disediakan. Tanda tangan di hadapan ibu atau bapa atau penjaga. Borang UTM 2A, perakuan pelepasan tanggungan. Borang ini perlu diisi oleh pelajar dan juga ibu bapa. Ia bertujuan memberi kebenaran kepada pelajar untuk menyambung pengajian di UTM. Borang UTM 3A, jaminan keuangan bagi penjamin pertama. Borang UTM 3B, jaminan keuangan bagi penjamin kedua. Borang ini hendaklah diisi dan dilengkapkan. Penjamin hendaklah terdiri daripada 2 orang yang berpendapatan sekurang-kurangnya RM500 sebulan. Penjamin pertama dan penjamin kedua hendaklah orang yang berlainan. Setiap borang yang telah lengkap diisi hendaklah disertakan dengan stem hasil secara dalam talian. Setiap borang 3A dan borang 3B wajib disertakan dengan satu stem hasil bernilai RM10. Oleh itu, jumlah keseluruhan stem yang diperlukan adalah RM20. Tanpa stem hasil yang lengkap, borang anda tidak akan diterima. Sila matikan stem secara dalam talian di portal LHDN. Untuk perkara maklumat pendapatan, sila isikan maklumat harta kepunyaan secara am sahaja. Sila isikan maklumat saksi di sini. Rujuk lampiran pegawai yang layak mengesahkan dokumen. Surat aku janji pelajar. Lengkapkan maklumat yang diperlukan. Surat ini perlu ditandatangani oleh pelajar. Sila isikan maklumat saksi di sini. Rujuk lampiran pegawai yang layak mengesahkan dokumen. Pengakuan sebagai orang kurang upaya, OKU. Borang perlu diisi jika berkaitan sahaja. Penting, sila kemukakan satu salinan kad orang kurang upaya OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Notis perlindungan data pribadi. Calon pelajar diminta untuk membaca notis ini dengan teliti sebagai makluman penting berhubung cara maklumat pribadi anda dikumpulkan, digunakan dan dilindungi oleh pihak universiti. Borang pengakuan dan persetujuan Akta Perlindungan Data Pribadi 2010. Baca dan nyatakan persetujuan di ruangan yang disediakan. Lengkapkan maklumat dan tanda tangan di sini. Borang pengesahan pendapatan keluarga. Borang ini diisi jika tiada salinan slip gaji atau penyata pendapatan atau bagi yang tidak bekerja. Pengesahan boleh dibuat oleh penghulu atau ketua kampung atau pengerusi JKKK setempat atau lampiran pegawai yang layak mengesahkan dokumen. Lampiran pegawai yang layak mengesahkan dokumen. Senarai berikut merupakan pegawai yang diberi kuasa dan layak untuk mengesahkan dokumen rasmi serta menjadi saksi borang. Setelah selesai mengisi semua borang set tawaran kemasukan, sila ikuti langkah penting ini.
Muat naik semua borang set tawaran kemasukan, semak checklist dan dokumen berkaitan di dalam sistem ambilan mahasiswa SAM intake.utmspace.edu.my/login selepas hari pendaftaran pelajar baharu. Calon pelajar diberikan tempoh selama 2 minggu untuk melengkapkan proses ini. Dengan itu, proses pendaftaran dianggap selesai sebaik sahaja semua borang dan dokumen berjaya dimuat naik ke dalam sistem ambilan mahasiswa.